Okey, assalamualaikum guys. Okey, halamak. Okey guys, saya nak bagi rumusan sikit lah, kesimpulan lah sikit. Okey guys, yang ni biji benih yang kita semai di span atau di di kokopit. Saya letak sekali semua dalam ni. Okey guys, yang ni biji benih yang disemai dalam kokopit lah guys. Okey, dalam hari pertama belum ada percambahan lagi. Hari kedua tu baru ada percambahan lah untuk kokopit dan untuk span hitam dan putih kan. Okey, halamak. Apa nak cakap ni? Halamak. Okey ni dia punya dalam 2 hari tu dia punya akar tu baru panjang ni tau. Dalam 1 cm hingga 2 cm. So untuk media tanam yang untuk semai span dengan kokopit adalah yang orang kata murahan punya. Benih tu tak sebagus dengan media apa ni? Media Pitmos. Okey guys, ni media Pitmos guys. Nampak beza dia guys. Dah panjang dah guys. Okey, kita semai dengan media Pitmos. Saya ingat dia tak keluar lagi tau tunas. So bila kita angkat tu kan, benih tu kan, kita cabut, panjang guys. Dia punya akar yang dah tumbuh tu panjang guys. 2 hari, hari kedua tu saya baru cabut, tengok dah panjang macam ni guys. Dalam 6 hingga 7 cm guys. Panjang. So nampak tu guys. Yang ni kita semai, tu panjang dah guys. Ini atas je guys, bukan bawah. Bawah dia rasanya dah panjang, dah teruk dah ni guys. Okey guys, so betul lah orang dalam YouTube pun ada cakap Pitmos adalah media yang paling baik lah untuk semai benih. Cuma masalah dia mahal lah, kos dia agak mahal untuk beli Pitmos ni kan. 1 kilo 1 kilo RM1.50 hingga RM5 guys. Ikut kualiti Pitmos tu lah. Kalau untuk kokopit ni murah je guys. Satu beg besar tu kan, satu beg guni besar tu baru RM5 guys. RM5 hingga RM10 macam tu lah guys. Kalau kita beli dekat Shopee lah, Shopee memang agak murah sikit barang-barang dia guys. Kalau kita beli dekat nursery, harga dia dalam satu guni tu RM15 macam tu lah, 12 hingga 15 lah. Untuk Pitmos ni kalau kat nursery RM5 macam tu lah guys. Beza dia guys, banyak beza guys. Beza dia sangat ketara guys. Kalau kita guna span ni, span hitam lagi bagus lah untuk semai benih daripada span putih. Saya ada buat uji kaji sikit. Memang span hitam tidak dinafikan lebih cepat bercambah lah daripada span putih. Macam tu guys. Yang tu orang buat halamak. Yang tu orang guna span putih ni, diorang sehari tu 24 jam, 12 jam diorang tutup dengan plastik hitam kan. Macam tu guys. Okay guys, satu lagi macam ni guys. Satu lagi kan, contoh kita semai benih kan, kita tak boleh letak dalam sangat guys. Dia kena bawah tu saya letak, contoh saya letak Pitmos kan, atas tu saya tudung dengan kokopit je. Sabut kelapa tu lipis-lipis je. Kalau letak dalam sangat, kita tak tahu benih tu bercambah atau tidak guys.
sama je, dia memang akan bercambah, cuma kita tak nampak dia bercambah ke tidak. Macam tu guys. Okay, ni benih kangkung guys. Yang ni peat moss, 100% peat moss. Nampak beza dia, dia dah naik dah guys. Yang ni 100 ini campuran peat moss dan coco peat. Nampak dia macam tak berapa naik sangat kan. Adalah beza dia, beza peat moss sahaja. Peat moss memang nutrition dia banyak lah guys. Memang nampak banyak dah naik kan. Yang ni belum naik, dia duduk macam tu lagi lah guys. Yang ni memang saya buat baru. Yang ni sebab akar dia dah panjang, saya buat baru lah, letak tempat yang peat moss saja. Yang ni campuran juga guys. Cuma saya dah letak apa ni, baja AB guys, air dia. Okey guys. Itulah beza dia guys. Kalau saya bagi, yalah, kalau saya lah, dia untuk semai benih ni nak cepat kan, nak cepat semai benih, saya rasa kita campur lah peat moss dan coco peat. Peat moss ni mahal. Ada orang buat, saya tengok ada orang buat, dia letak coco peat kan. Lepas tu bila cocok lubang tu, kat lubang tu dia letak peat moss guys. Untuk benih saja. Jadi bagus juga idea tu kan guys. Jadi peat moss tu tak digunakan dengan banyak lah guys. Nanti saya buat contoh guys. Kita tengok boleh ke, sama ke dia punya fungsi. Kalau peat moss tu letak dalam lubang sahaja untuk biji benih tu, yang lain tu coco peat kan. Kita tengok fungsi dia sama ke macam letak peat moss sahaja tanaman tu guys. Okey, nanti kita buat perbezaan guys. Halaman. Okey guys, thank you for watching.